Bila tengok bacaan tu dah turun, rasa seronok lah sebab kita boleh buat kerja dah semua. Tak ada, bangun tidur pun tak ada rasa nak pitam, tak ada rasa nak jatuh. Nama saya Roziah. Saya berumur 61 tahun dan saya mempunyai penyakit darah tinggi. Macam mana boleh jadi darah tinggi? Bila Cik Rokia perasan ada darah tinggi? Saya perasan masa mula-mula bangun tidur tu saya rasa pening lah. Sebab selama ni tak adalah rasanya tu. Ada rasa pening, rasa macam bila bangun tu macam nak jatuh, nak pergi ke dapur. Pergi jugalah bangun pergi ke dapur sebab kita nak buat sarapan kan, nak minum kopi, nak apa. Tapi kita rasa macam nak pening, tak boleh, terpaksa duduk dulu. Lepas pada tu, saya basuh baju. Ambil lah baju nak pergi sidai kan, nak pergi ke ampan nak sidai. Dan kaki sampai kat situ, nak sidai tu saya rasa macam memang pening, rasa pening. Kenapa jadi macam ni, macam tu ayang gitu kan. Sama pula, selalu tak pernah lah rasa kan. Okey, jadi Cik waktu tu ada tak macam cek dekat klinik ke, cek bacaan darah tinggi tu tak ada? Ada, bila dah rasa macam tu, pergilah ke klinik. Di klinik memang dia ambil lah tekanan darah tu. Dia ambil tengok 172 tinggi, bawah dia 98. Memang tinggi lah, terkejut jugalah sebab kan rasa macam tak ada simptom darah tinggi tu. Tiba-tiba kenapa ada darah tinggi kan. Doktor bagi ubat darah tinggi lah, suruh makan. Saya makan jugalah ubat darah tinggi tu sebab dia kata kalau tak makan takutlah bahaya nanti kan kita jatuh ke apa kan. Makanlah ubat tu. Ni macam mana boleh jumpa bertiga serangkai ni? Yang boleh jumpa bertiga serangkai ni masa tu anak sulung lah, dia yang bagi. Dia bagi, lepas tu cuba makan, cuba amalkan. Masa dah lepas amalkan tu, masa bangun tu, besoknya tu bangun pagi rasa macam dah tak adalah rasa pening tu, kurang lah sikit. Dah kurang sikit. Sebelum ni bila bangun tu memang kita tak boleh nak terus bangun. Kita bangun tu dah rasa macam pening, macam nak baring balik. Cik, jadi lepas beberapa minggu makan bertiga serangkai ni, ada tak nampak perubahan dari segi bacaan? Lepas memang dah amalkan masa lepas 3 minggu tu, dia dah turun 142 lah, daripada hari tu 172 tu 142. Lepas pada tu berapa sebulan lebih lah amalkan, dia turun lagi dari 102 lebih lah macam tu. Okey. Jadi memang sekarang ni amalkan je lah. Ya, sekarang ni memang amalkan 3 serangkai ni lah. Memang rasa bila tengok bacaan tu dah turun, rasa seronok lah sebab kita boleh buat kerja dah semua. Tak ada, bangun tidur pun tak ada rasa nak pitam, tak ada rasa nak jatuh. Jadi kita dah boleh masak, membasuh ke apa. Lepas tu lain-lain cucu semua, boleh jalan-jalan ke mana-mana. Kita dah tak risau. Rasa seronok lah. Rasa seronok sangat. Ada tak apa-apa pesanan yang Cik nak bagi tahu untuk produk Herba 3 Serangkai ni sendiri? Pesanan saya, nasihat saya lah, kalau siapa yang ada 3 serangkai, cubalah amalkan herba 3 serangkai ni, insya-Allah mujarab, sebab saya dah cuba dan nampak perbezaan dia daripada tinggi dia turun rendah sikit, rendah bila kita dah amalkan lama, insya-Allah dia akan turunkan lagi kita punya tekanan darah.